melaksanakan mandat MTUC sepanjang tempoh interim. Sepanjang tempoh di mana mahkamah telah mengarahkan agar pentadbiran MTUC dikawal selia oleh jawatan kuasa bersama KAS, tanggungjawab untuk memastikan kesinambungan tadbir urus telah diserahkan kepada jawatan kuasa ini. Ini bermakna fungsi pentadbiran yang lazimnya dijalankan oleh pemegang jawatan MTUC yang dipilih sebelum ini buat sementara waktu telah diambil alih atau diawasi oleh JBK. Contohnya, apabila kesatuan memohon perwakilan dalam urusan perhubungan perusahaan, kami melantik dan menandatangani surat kuasa untuk wakil-wakil tersebut. Apabila ITUC atau ILO mengadakan latihan atau mesyuarat, kami memilih peserta MTUC yang sesuai. Sekiranya mana-mana kesatuan berdepan masalah dan menghubungi kami, kami membantu mereka sesuai dengan kemampuan kami, selain dari pelbagai urusan lain. Seperti dijadualkan, pada waktu ini juga berlangsung persidangan buruh antarabangsa iaitu ILC di Geneva. Mengikut protokol, kami telah menjemput gabungan-gabungan untuk mengemukakan nama peserta dan kami dapat mengemukakan 14 nama daripada 4 kesatuan kepada Kementerian Sumber Manusia untuk dihantar kepada ILO. Pada masa itu, tidak ada mana-mana kesatuan yang bantah. Namun, amat mengejutkan, Kesuma enggan menghantar nama-nama tersebut dengan alasan bahawa kami bukan wakil MTUC yang sah. Walaupun Kesuma yang sama sebelum ini telah mengiktiraf JBK dan menjemput kami ke sambutan Hari Pekerja pada 1 Mei 2025. Kementerian turut memaklumkan kepada ILC, ILO, bahawa terdapat beberapa gabungan yang tidak bersetuju dengan wakil pekerja yang hadir di ILC. Dan bahawa MTUC sedang berdepan dengan pertikaian dalaman yang serius berkaitan kepimpinan dan pentadbirannya. Itu dimaklumkan oleh Kesuma kepada ILO. Lebih mengecewakan, Kementerian memperlekehkan MTUC dengan meminta ILO supaya menggalakkan kesatuan sekerja yang ada di Malaysia untuk bekerjasama dan menamatkan permusuhan sesama mereka serta agenda peribadi. Kononnya, demi membolehkan Kesuma mematuhi perlembagaan ILO. Adalah sangat jelasnya, saudara-saudari yang saya hormati, ini merupakan tindakan yang salah. Kementerian tidak sepatutnya campur tangan dalam hal dalaman MTUC. Malah, kementerian inilah yang menjadi punca kepada perpecahan kepada MTUC dengan amalan pilih kasih di antara pemimpin dan menggalakkan seorang pemimpin menentang pemimpin lain dan satu kesatuan menentang yang lain. Tindakan mereka di ILC adalah satu bentuk muslihat politik yang tidak bertanggungjawab. Saya ingin menegaskan bahawa persidangan yang kita hadiri hari ini bukan hasil usaha Kesuma. Itu adalah hasil yang berlahir daripada usaha pekerja.
oleh pekerja, dan untuk pekerja. Maka saudara-saudari yang saya hormati, anda kini dapat lihat sendiri betapa pentingnya untuk kita semua bersatu dan mengekalkan solidariti sepanjang masa. Dan bukan menyertai kesuma atau pihak majikan dalam menjatuhkan sesama pemimpin atau MTUC sendiri. MTUC telah bertindak sewajarnya dengan memprotes di ILC dan mengeluarkan kenyataan media yang mengecam kesuma yang tidak beretika. Malangnya beberapa pemimpin dari pusat kesatuan lain segera mengeluarkan kenyataan media yang memesongkan fakta dan menyalahkan MTUC atas kegagalan wakil mereka untuk hadir. Tanpa membuat semakan terlebih dahulu, dua gabungan MTUC turut mengeluarkan kenyataan media yang melemahkan MTUC. Malah sebuah gabungan telah membuat laporan polis terhadap MTUC. Kami telah bertindak balas dengan sewajarnya, termasuk membuat laporan polis bagi mempertahankan maruah MTUC. Semua ini menunjukkan bahawa ramai di kalangan kita masih tidak memahami akan perlembagaan ILO, hak wakil pekerja untuk hadir, serta perintah mahkamah yang sedang berkuat kuasa. Individu-individu ini langsung tidak pernah menghubungi kami berkenaan dengan perintah mahkamah maupun isu yang berkait dengan ILC. Namun begitu, kami tetap bersyukur kepada Tuhan kerana kami berjaya menyuarakan kebimbingan pekerja melalui kesatuan masing-masing di ILC. Satu keputusan telah dibuat dan ini merupakan pencapaian besar bagi MTUC dalam keadaan yang sungguh mencabar ini. Saya harap pemimpin-pemimpin yang akan datang akan teruskan dengan isu-isu yang dibawa. Tindakan kesuma pula telah menjatuhkan maruah kerajaan Malaysia kerana bersikap dendam terhadap MTUC dan bukannya bertindak secara profesional dalam menjaga imej kerajaan. Saudara-saudari, jadikan ini sebagai satu pengajaran. Apabila kesuma bersikap baik kepada satu kesatuan dan menindas yang lain, tidak bermakna mereka tidak akan melakukan perkara yang sama terhadap anda suatu hari nanti. Ini adalah taktik licik untuk memecah belahkan kesatuan dan kita mesti sentiasa berwaspada. Apabila percubaan seperti ini berlaku, kita mesti segera bangkit dan mengingatkan pegawai-pegawai tersebut di Kesuma bahawa mereka tidak mempunyai hak untuk memperlekehkan mana-mana gabungan MTUC di mana-mana forum sekalipun. Tindakan tegas seperti ini akan memberi isyarat yang kuat dan jelas kepada Kesuma dan mana-mana pihak berkuasa lain bahawa MTUC berdiri teguh sebagai satu organisasi daripada pekerja, oleh pekerja dan untuk pekerja. Itu bukan maksudnya semua kaki tangan di Kesuma itu membuat perkara yang salah. Cuma ada segelintir yang merosakkan nama baik Kesuma.